Assalamualaikum. Welcome back to the PHN Podcast episode 4 bersama saya Azlin and our guest for today Encik IP. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, so Azlin, how are you? yes. Fine, thank you. Okay. Hari ni Encik IP orang pertama yang tanya saya. Oh, How are okay. you? Alright. Okay, dah petang ni. Yeah. Okay. So, it's been 30 days in PHN. Okay. Okay, so how do you feel? Okay, hari ni hari yang ke-30 ya. So, hari ni 30 bulan Januari ya. Yeah. So, jadi dah 30. Rasa seronok lah. Seronok? Tapi busy sikit lah. Busy. Busy sikit sebab banyak sangat plan. Kena pergi ke utara, kena pergi ke selatan, kena pergi ke timur ya. So, jadi malam ni ada program esok. Malam ni kena gerak ke selatan. Okay. Ya, itulah busy sikit. Tapi seronok lah. Seronok. Saya seronok. Macam-macam perkara dan banyak macam benda baru yang saya tengok lah. Dan orang-orang baru. Terutama warga kerja dan juga kita punya partners lah. So, terutama customers. Okay. Okay, so during these 30 days, Cik IP dah pergi all of our plan. Ya, dah Okay. pergi. So during pergi semua plan ni, plan mana yang paling meriah? Paling meriah dari segi macam mana tu? Happening orang dia ke orang-orang ataupun dia. Ya, yang paling ramai saya rasa Shah Alam 1 ni lah Shah kan. Alam 1. Shah Alam 1, Shah Alam 2 pun nampak ramai juga. Tetapi daripada segi kemesraan. Okay, kemesraan. Kemesraan dari segi kemesraan tu saya rasa mesra-mesra belaka lah. Tak ada yang lebih mesra daripada yang lain lah. Semua mesra lah. Okay. Alhamdulillah. So saya tak rasa kekok lah walaupun saya orang baru kan. Tapi semua nampak muka pandang lah, mata ke mata. Ada eye contact dan juga bertegur sapa. Alhamdulillah lah. Mungkin sebab podcast saya itu hari kot yang pertama kan. Introduction. Jadi dia orang pun dah kenal lah. Alhamdulillah. Okay. So Saya tak rasa kekok dan saya rasa seronok lah. Boleh masuk terus lah. boleh masuk terus. Boleh masuk gear 2, gear 3, gear 4 terus lah. Okay. 30 hari dekat PHN. Okay. Banyak juga program-program baru yang Encik IP start balik. Okay. Contohnya macam ping-pong, favorite Cik IP kan. Pickleball. Okay. So ada juga few yang Cik IP dah pergi. Okay. Sambutan macam mana? Okay, sambutan menggalakkan, terutama ping-pong lah kan. Ping-pong saya dah kick off kat banyak plan. Melaka dah, Shah Alam dah, Tanjung Malim dah, Rasa belum lagi, Pekan belum lagi, tapi insyaAllah lah ya. Jadi saya pun semalam start coaching lah ping-pong kan. Kita plan nak buat tournament. Tak lama lagi. Tournament tak lama lagi. Tapi saya rasa pada kadar skill sekarang ni mungkin ambil masa jugalah. Mungkin 6 bulan ke kan. Nak kena training dulu lah. Apa pun baguslah peluang untuk sentiasa kita engage kan. Boleh berjumpa, boleh bermain. Jadi itu yang saya rasa bagus lah kalau kita teruskan. Satu lagi pickleball kan. Sebelum ni saya pun tak main pickleball, tapi datang sini saya terpengaruh dengan tim sini. Dah start dah, Sport Gen Z. Ya, Sport Gen Z ajak. Tak juga kan, Haji Zazali ajak saya. So 2-3 kali jugalah main, so seronok jugalah. So insyaAllah nanti kita akan set satu court dekat SA1 ni. Wah, good news. Dekat timer deck tu kita akan buat satu pickleball punya court. Jadi tak perlu bayar. Dalam masa seminggu tu kita setkan 2 hari untuk wanita, 3 hari untuk lelaki. Sabtu Ahad, tak tahulah siapa main. Saya suka idea ni. Ni salah satu idea untuk penurunan berat badan dan gaya hidup sihat. Okay, betul tu. Itulah salah satu azam saya masuk PHN ni. Saya diberitakan akan sibuk sehingga boleh kurus. Tapi sebaliknya saya masa 2-3 bulan 2 HQ lagi kurus pada masa saya masuk PHN ni dalam masa 30 hari. Jadi itulah saya terbalik. Apapun itulah bila ada court pickleball ni, satu kurangkan kos lah kan. Sebab kat luar sana 1 jam RM70, RM80. 2 jam lah 100 lebih. Betul. Orang takut nak pergi main sebab kos untuk bermain. Jadi bila kita ada court tu saya tengok tak mahal mana. Benda setting tu tak mahal mana. Jadi passion boleh buat. Jadi bila-bila ada visit daripada pelan-pelan lain datang training ke, datang meeting ke kan, petang boleh terus main kat court kita sendiri lah, tak payah bayar. Berapa jam nak berpikir pun pikir lah. Jadi ya, salah satu daripadanya bolehlah kita mengeratkan ukhuwah silaturahim dan juga bersukan kan.
berpeluh tu bagus untuk kesihatan. Akhirnya mungkin insyaAllah saya pun boleh capai target untuk saya kuruskan badan juga 2026 ni. Okay, so lepas ni kalau semua orang nak jumpa Cik IP boleh pergi court pickleball kita. Belakang sini saja, Belakang dekat sini je. je. Okay. So macam Cik IP cakap tadi kan, dalam 30 hari ni busy. Okay. Kalau describe in one word. Aha. Okay, kalau second word selain daripada busy? Busy, seronok lah. Second word will be seronok lah. Sebab saya walaupun tengok macam-macam perkara nak kena tengok lah dalam masa 30 hari ni, dan insyaAllah dalam beberapa minggu lagi atau bulan lagi, ataupun hopefully kita stabilize lepas beberapa bulan lah. Seronok tu sebab saya tengok kerjasama lah, one team, pihak pengurusan kan, di PHN ni yang sedia ada, pihak pengurusan pertengahan ya, media management dan juga shop floor lah. Bila mana kita ada benda-benda yang kita kena address tu, saya tengok dia orang bersatu hati lah, mudah lah untuk memberikan maklumat, pendapat, tidak ada rahsia lah, tidak ada yang rasa ragu-ragu lah untuk mencari penyelesaian lah. Jadi itu yang seronok jadinya. Jadi masalah tu akan sentiasa ada. Mana-mana operasi pun akan ada di sana di sini masalah. Tetapi kita perlu kerjasama lah untuk selesaikan. Jadi itu yang saya rasa seronok lah dalam proses tu, boleh kenal, boleh bergaul dan boleh, biasanya lepas kita meeting apa semua kan, kita akan singgah lah kedai makan kan, minum. Jadi itulah. Dengar-dengar Cik IP nak buka ni kelab grup baru. makan. Itulah cerita dia kan. Jadi saya kan banyak kita baru ni buat kelab hiking lah, mancing lah kan, kelab sukan bola kan, kita akan adakan liga kan, Super Cup, CEO Cup ya. Jadi itu untuk lelaki. Bila saya survey untuk perempuan, kelab apa nak buka? Seminggu saya survey tak ada jawapan. 2 minggu saya survey tak ada jawapan. Sudahnya saya jumpalah 1-2 orang ni. Kan, saya dah jumpa presiden dia, kelab makan. Untuk kita orang makan tak tolak. Dikhaskan untuk wanita-wanita passion lah. Jadi saya punya imagination, kita kerja keras kan, kita kerja kuat. Mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita pergi kedai yang berdekatan, kita pergi makan. Tapi lepas tu kenalah bersukan juga kan. Tapi ni stabilize lah maksudnya. Macam mana tu? Stable lah maksudnya. Ada makan, balance lah. ada harapnya balance lah. Exercise. Ada juga kita kadang-kadang dapat ilham, kita release stress bila kita tengah makan kan. Makanan yang kita suka. Contohnya, contohlah yang suka, kalau saya lah kan, macam siakap steam ke kan. Kan susah lama nak makan. Jadi kita bila sambil makan tu kita berfikir, kita dapat idea. Betul. So itulah. Okay. So selama 30 hari dekat PHN, apa lagi penambahbaikan yang Cik IP rasa macam nak bawa dekat PHN? Itu kena tunggulah. Kena tunggu. Dan support, tunggu turut serta. Yes. Banyak lagi idea dan ada juga orang cakap saya, go slow boss, go slow, satu-satu. Jadi saya pun tak nak cerita semua terus. Bocor lah rasa. Kita kena ikut tu. Kita punya culture punya ni. Move fast. Move fast. Okay, tapi terlalu fast kadang-kadang boleh tersadung. Contohnya turun tangga kan, laju sangat, boleh tersadung. Jadi satu-satu. Satu tangga, barulah kita sampai ke destinasi. 30 hari dekat PHN. Macam mana Cik IP rate facilities kita orang kat sini? Facility di Shah Alam 1? Kantin lah especially. So far, saya rasa semua kantin pelan-pelan yang saya pergi cantik lah. Kan? Cantik dan makanan sedap lah. Saya pun bila saya masuk pelan-pelan tu, saya akan pergi ke kantin, saya akan jumpa dengan kantin operator tu. Saya akan tanya, dia orang ni untung ke tak? Sebab saya punya pengalaman, bila kantin tak untung, makan dia jadi tak banyak, tak sedap, mahal. Jadi soalan pertama saya tanya dia, untung ke tak? Bila dia kata untung dan juga dia kata ada orang datang, maksudnya baguslah servis yang dia bagi tu dari segi kualiti makanan, rasa dia, harga dan juga
kepelbagaian, variety masakan dia tu kan. Di Shah Alam 1 ni kantin ni sedap lah kan. Tadi Kan. pun tengah hari Variety. saya makan di bawah tu kan dengan geng-geng yang buat apa benda ni, analisis kita punya ERP system tu. Memang sedap lah. Tadi makan tengah hari. Walaupun simple ikan kembung goreng tapi sedap lah. So, okay, terima kasih Cik IP untuk Sama-sama. session for today. Okay. Okay, kita harap boleh jumpa lagi Cik IP next InsyaAllah. session. Okay. Ada je saya. Okay, kalau dia dah 30 hari lepas ni, berapa hari Lepas pula? ni yang ke berapa hari lah. Yang ke 100 hari. Boleh je. Okay, terima kasih. Terima kasih Cik IP. Okay, thank Bye. you. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.